boleh kalau yang sini saya boleh masuk tak? Dia cakap kalau kat sini boleh milih masuk. Saya masuk je tu takkan lah tak nak bergambar dengan orang apa. Alhamdulillah ramai orang kenal Zaid. Alhamdulillah man. Semua yang jumpa Zaid semua cakap, Zaid kali ni Zaid dah tak buat minat ni. Zaid memang betul-betul nampak mak rempit. Dia asap andai orang kata. Dress up okey. Zaid ikut video yang Abang Man tu. Sekejap. Tengok sekali. Alamak Abang Man, screenshot pula Abang Man, sorry. Apa pula tu? Baru angkat baru ke tu? Tak adalah. Ni Abang Man, ni dress up Zaid, naik motor. Ni barulah orang kata pandai dress up betul lah ni. Ni dress up Tapi Zaid. macam saya kata, glow tu mana tak pakai. Ni malam tu. Malam tu kita test motor Man 700. Test mesin. Nak kata motor Abang Man bobok kuat. Ni nampak. Handsome tak? Nombor plate Hudo. Nombor plate Hodo poket ni Hodo lah. Nombor plate apa macam tu? Macam motor anak saya pergi sekolah je. Abang Man, macam mana Abang Man? Kita tahun depan kita akan membereskan lagi 9.0 ke apa? Jangan nak berhenti Abang Man. Buat apa nak berhenti? Apa nak berhenti? Ya kena berhenti Abang Zaid. Wajib Wajib berhenti. Kenapa pula wajib berhenti? Macam saya baru nak merasa lah pergi. Okey dah, Zaid sempat 8, 9, 10 okey dah tu. 3 kali okey dah tu. Bermaksud lepas 11 dah tak ada dah Abang Man Tak ada. Sebab? 3 hari ada 10 je. Betul. Jari ada 10 je. So sempatlah 9, 10. Zaid okey lah tu, 3 kali okey lah tu. So bermaksud sempat lah Zaid setting bobok semua. Kenapa tak sempatnya? Okey. Sebab kita ni hidup tak boleh tamak Zaid. Betul lah Kita bagi peluang orang lain pula nak buat event. Betul lah Abang Man. Main tengok telur sekali lagi Abang Man macam tadi. Senang lah Zaid. Handphone terbalikkan macam tadi. Macam ni. Okey dah Abang Man. Dah. Tak tahu aku Buat telur sikit pun tak boleh. Masalahnya Zaid ni aku bagi pinjam motor apa semua, haram tak bagi kat aku. Sial lah mu ni Zaid. Saya dah kita cari dia punya tu kan. Terlampau ramai. Kita cari mana Abang Man 700 Terlampau ramai. Pukul berapa Zaid masuk? Zaid masuk datang pukul 11. Pukul 11 sampai pukul 2. Zaid sebab masa saya tak ada. Tempat yang paling lengang, yang Zaid rasa yang paling tak ramai orang tahu kat mana? Dekat tempat orang beli air kat belakang tu, dekat kedai penjual helmet, apa semua tu. Situ lengang. Zaid masuk lah sampai dekat yang macam ada stadium yang orang tengok tu. Zaid ada kat situ. Sebelah pagi memang saya tak ada. Sebelah sampai pukul 1 saya tak ada. Itu pun ramai. Masa Zaid nak keluar pukul 2 tu, ramai teruk Abang Man. Ramai teruk. Lepas tu Zaid pergi makan kat Singan Budu. Makan kat Singan Budu. Lagipun pagi tu Zaid tak tidur lagi. Buat apa tak tidur? Extend ke? Bukan. Mana ada tak Zaid orang kata perubahan cuaca Abang Man. Ada cuaca pantai timur tak biasa? Tak biasa Abang Man. Nak tidur ke kiri tak betul ke kiri. Lagi-lagi masa dekat homestay tu, Jana tidur dengan geng-geng perempuan dia dekat atas. So Zaid ni kalau tidur tak kena tepuk tak boleh. Betul. Zaid tidur sekali dengan Jana ke tak? Tak, Jana kat atas dengan geng-geng perempuan, Zaid kat bawah. Dia kata homestay asing-asing itu? Itu homestay abang-abang, yang maksudnya homestay orang-orang 30 umur ke atas. Orang tua-tua sana? Orang muda-muda dekat belah sini, dekat 15 orang. Yang muda-muda lah, yang extend sampai pagi tu. Tak, semua dah tidur, Zaid yang tak boleh tidur. Maman. Betul lah. Ya, Jana tidur kat atas, Zaid macam berlawan dengan rindu, tahu tak? Dekat sebelah rindu dekat bini lah. Rindu tak biasa tidur asing. Ini jujur Maman, Zaid kena tidur, Zaid kena at least Jana kena peluk dengan Zaid dalam 5 minit, 10 minit, baru boleh tidur. Maksudnya at least bahu atas kepala atas bahu macam tu lah. Abang Man, ni jujur. Patut Abang Man tak tahu Zaid kena kejar dengan polis kat sana. Kenapa pula? Nombor plate macam ke signboard sekolah abang kena kejar juga? Malam tu Zaid bawa motor pipe. Zaid pusing-pusing kat Petron tu, ketekang. Alamak, ada yang kejar. Zaid lari lah. Dah kat mana dah Zaid pergi?
Aku tak percaya action je ni. Acah-acah Betul. kena kejar ni ataupun shot sendiri. Tak, Zack rasa macam orang biasa. Lepas tu Zack cakap lah, bang, kenapa abang kejar saya? Anggota ni. Saya anggota juga ni. Oh, anggota juga Oh, so Aku rasa kita benda shot sendiri je, orang tak kejar pun. Rasa bila naik paik rasa macam orang kejar. Lah bang, tak, malam tu ada info operasi. Aduh lah orang penuh je kat bandar tu. Yelah, Tiba-tiba Zaid- ada operasi apanya. Abang Mak macam tak tahu je Zaid ada anxiety. Zaid kan ada anxiety. Zaid Abang- ada shot sendiri. Abang dah makan ke? Tak selera, rindu. Aduh, Mai, kita set ni dekat-dekat je. Kita pergi daripada KL ni. Kita pergi Roti John Paroi ke? Nak? Dekat lah pula saya ni pula. Okey dah tu abang daripada Terengganu datang sini dah berapa jam? 4 jam. Daripada KL ni kita pergi Paroi. Dah ada 6 jam kat situ.